Assalamualaikum. Hari ni kita mewak ayam cicak goreng kele. Cara yo bekna tu kita mai tengok sekali. Mula-mula buh minyak, lepas tu bawang putih yang lada masuk. Kita tumis bawang putih yang lada tu bahu dulu dah. Agak boleh dah ke? Buh isi ye masuk. Lepas buh isi ye kita goreng isi ye masuk dulu sikit dah. Biar tu nampak tepi tu masuk sikit. Taruh ni boleh dah ni. Lepas tu kita boleh cak ikan masuk. Lepas boleh cak ikan tu goreng ayam dengan cak ikan tu gelomok molek dulu dah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu buat air masuk. Lepas buat air kita tunggu air tu surut sikit. Mudah-mudahan biar tergebuh tu biar isi ayam tu masuk lah dah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu tengok kakah je dah. Sakar 2 sudu. Baking sikit. Cicak 2 sudu. Lepas tu sok cili sudu. Sok cirai le sudu setengah dah. Lepas tu sok potong cicak bukit dia. Agak ambil buat gali 4 cak dia. Lepas buat kakah dah itu goreng biar kakah tu hancur dulu dah. Mudah-mudahan biar kakah masak dulu lah. Ni taruh ni boleh dah ni. Lepas tu serah kecak dulu tengok rasa lah hana. Kalau rasa sedap dah ke kita buh lada burung, bawang besar, tomato, dah bawang. Goreng biar atau bawang tu masak dulu dah. Agak boleh dah ke buh dah kele masuk dah. Lepas tu kita goreng siapa dah kele tu masak dah. Jangan masak sangat biar teko dah masak. Biar kita makan tu rapus sikit-sikit dah. Ni taruh ni boleh dah ni kele kita ni. Lepas tu boleh hakik buh pinggan dah. Lepas tu jangan lupa lah tekan like, tekan share bagi rot sayang-sayang dia. Lepas tu jangan lupa tekan tik tam tak dah. Kalau pia nak terawak menu ni boleh kita dah. Ayam cicak sayur kelek kita kadang ni ya mudah ya. Boleh lah kita dah.